Dalam flight ke Dubai baru-baru ni, aku tiba-tiba teringat satu pengalaman lama yang betul-betul buat aku lebih berhati-hati bila travel. Masa tu aku duduk dalam flight dan ada seorang makcik duduk sebelah aku. Dia nampak agak berusia dan awal-awal lagi dia minta tolong angkatkan luggage dia ke kompartmen atas. Tapi sebelum sempat aku bangun, ada seorang abang kat seat seberang terus bangun dan bantu dia. Jujurnya, aku ni tak berapa tinggi. Jadi kalau boleh memang aku elakkan dari berurusan dengan ruang simpanan atas tu. Bila dah settle duduk, makcik tu mula berborak dengan aku. Terlalu mesra, ramah betul orangnya. Kami borak sepanjang penerbangan. Aku pun layan je, ingatkan dia sekadar penumpang biasa yang friendly. Tapi masa flight nak mendarat, tiba-tiba makcik tu mengadu sakit perut teruk. Aku pun panik, terus panggil pramugari untuk bantu. Lepas tu dia mula panggil aku anak dan genggam tangan aku kuat-kuat. Dari situ, semua orang sekeliling mula anggap kami ni keluarga. Bila flight dah mendarat, abang yang tolong angkatkan luggage dia tadi datang semula dan bisik kat aku. Dia pesan jangan terlalu rapat dengan makcik tu, nanti jadi masalah. Dia juga suruh aku explain pada cabin crew yang kami bukan travel bersama. Aku ikut nasihat dia. Bila kru tanya, aku terus jawab, kami baru je kenal masa dalam flight ni. Nak dijadikan cerita, masa semua orang tengah keluar dari pesawat, makcik tu merayu-rayu suruh aku tolong bawakan handbag dia. Aku blow sekejap, tapi abang tadi terus galing kepala sambil bagi isyarat supaya aku jangan sentuh langsung barang makcik tu. Dia siap hulur sekeping nota kecil, dalam tu dia tulis, jangan libatkan diri, biar kru uruskan. Aku ikut, aku keluar flight tanpa toleh belakang. Makcik tu tunggu wheelchair, aku pula terus hilang dalam crowd. Tak lama lepas tu, kecoh satu airport. Makcik tu lari dari wheelchair sambil usung logat sendiri. Airport security terus tahan dia. Yang mengejutkan, masa ditahan, dia jerit panggil aku anak dan tuduh aku tinggalkan dia. Masa tu barulah aku sedar makcik tu sebenarnya bawa barang terlarang dan cuba libatkan aku sekali dalam rancangan dia. Nasib baik abang tadi ada untuk backup aku. Dia explain kat polis yang aku tak kenal makcik tu langsung. Polis cuba dapatkan nama penuh aku dari dia, tapi dia tak boleh jawab sebab aku langsung tak pernah bagi tahu siapa nama aku. Walaupun beg aku diperiksa habis-habisan, tak ada satu pun bukti kaitkan aku dengan dia. Alhamdulillah, aku akhirnya dilepaskan. Pengajaran besar aku dapat dari pengalaman ni. Jangan sesekali sentuh atau tolong bawa barang orang lain dalam flight atau kat airport. Walaupun mereka nampak lemah, tua atau mesra, barang mereka tanggungjawab mereka, barang kita tanggungjawab kita. Sekarang ni, kalau ada orang minta tolong angkatkan luggage ke kompartmen atas, aku akan terus panggil cabin crew. Bukan sombong, tapi ini soal keselamatan dan reputasi diri. Baik hati tu bagus, tapi dalam dunia sekarang, baik hati kena ada sempadan. Kadang-kadang, nyawa dan masa depan kita boleh hancur sebab kita terlalu cepat percaya orang. Itu saja aku nak kongsikan. Semoga jadi pengajaran untuk semua yang suka travel.